the way every day goes. Every time we've no control. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami akan membentangkan sebuah dokumentari yang bertajuk Penyalahgunaan dadah dalam kalangan belia. Dadah merupakan bahan yang boleh mempengaruhi fungsi otak dan tubuh badan seseorang. Penyalahgunaan dadah berlaku apabila seseorang menggunakan bahan tersebut tanpa tujuan perubatan sehingga membawa kesan negatif kepada diri, keluarga dan masyarakat. Pada masa kini, penyalahgunaan dadah masih menjadi antara isu sosial yang membimbangkan di Malaysia. Golongan belia sering menjadi sasaran kerana mereka mudah terdedah kepada pelbagai pengaruh dan cabaran hidup. Melalui dokumentari ini, kami akan mengupas punca-punca penyalahgunaan dadah, kesan yang ditimbulkan serta langkah-langkah yang boleh diambil untuk mencegah masalah ini daripada berleluasa. Mari kita saksikan dokumentari ini. Antara punca utama penyalahgunaan dadah ialah pengaruh rakan sebaya. Ramai remaja terlibat dalam gejala ini kerana ingin diterima oleh kumpulan mereka. Mereka sering beranggapan bahawa menolak ajakan rakan-rakan mereka akan menyebabkan mereka ini dipinggirkan. Weh, mana Afiq ni? Lambat dah ni. Tak ada apa-apa dah. Lambat betul. Wah, berakhir tu bapak lambat. Aduh, kau ni lambat pakai makeup datang pukul 10. Alah, layu betul. alasan. Orang boleh je dah tahu semalam. Apa jadi semalam? Oh, Frans kalah 2-0. Dengan Dengan Spain. Frans aku. penat. Aku dah beria dah, tidur lambat semalam. Dah lah aku kerja. Film kata jangan beria. Alah, World Cup kan 4 tahun sekali. Berita ramai tu yang dekat Paris tu. Itulah, betul. Sampai dekat thread ada orang post. Ya, aku ada tengok juga. Kecoh tu sebab blok jalan punya pasal. Orang maki-maki dekat thread semalam. Sumpah lah. Ya, penuh gila orang bisik-bisik. Aina. Lawa barang. Barang baru ke? Mestilah baru. Limitation. Yang benda. Kau tak pernah nampak ke weh? Tak pernah try ke? Ni sumpah apa benda? Sumpah kau kena try weh, benda tu sedap gila. Betul? Cara macam mana? Alah, kau hisap je. Hisap try je. sekali. Kau kena try dulu sekali. Weh, kau tahu tak benda ni? Tak tahu tu, aku tak tahu. Kau pun kena try dulu. Takut lah. Tak ada Alah, apa-apa, nak sekali apa-apa. je. Sumpah kena try. Selalu tengok lelaki Sumpah je. apa sebenarnya ni? Alah, nak biar Buat rasa tenang-tenang je. tenang. Buat tenang-tenang. Serius lah? Orang rasa Serius. tenang lah? Serius. Apa? Kau Boleh try lah kot. dulu. Sedap kan? Apa sedap tak benda ni? Sedap kan? Ha. Aku kata Itulah. lah. Kesan. Aku kena try juga weh. Try lah, sekali je. Alah, tak apa. Sekali Alah, je. sekali Tarik je. sekali dia tadi Alah. rasa. Melalui situasi ini, kita dapat melihat tekanan daripada rakan sebaya dapat mempengaruhi seseorang untuk membuat keputusan yang salah. Apa yang bermula dengan ajakan biasa boleh membawa kepada pengaruh yang lebih berbahaya pada masa hadapan. Selain itu, tekanan hidup dan masalah kewangan juga menjadi faktor yang mendorong seseorang terlibat dengan dadah. Keadaan ekonomi yang sukar dan beban kehidupan boleh menyebabkan seseorang berasa terdesak untuk mencari jalan keluar yang mudah. Weh, aku kata sekejap lagi kita pergi air nak. Boleh. Kau nak buat apa je kayu ai? Aduh, kita karaoke lah. Kan ada habis juga. Ya doh. Sephora pun tengah buat sale tu sekarang. Jom lah kita masuk. Bukan main, beli barang. bukan main. Boleh. Jom. Apa lagi kita nak buat kat situ? Orang tadi kata nak pergi air. Nak pergi karaoke. Nak ambil satu lah. Aku punya duit ni cukup nak bayar ni je. Nak bayar ni lagi. Banyaknya kerja ni. Nantilah aku fikirkan. Apa ni? Situasi ini menunjukkan bagaimana tekanan kewangan boleh menyebabkan seseorang membuat keputusan yang berisiko. Dalam keadaan terdesak, individu mungkin mudah dipengaruhi oleh pihak yang mengambil kesempatan terhadap mereka. Untuk punca yang seterusnya ialah rasa ingin tahu atau keinginan untuk mencuba sesuatu yang baharu. Sikap ini sering berlaku dalam kalangan remaja yang kurang memahami risiko sebenar penyalahgunaan dadah. Weh Mira, kau ada ingat tak madam bagi assignment due date dia minggu ni kan?
Subjek apa tu? Alah. Subjek ni falsafah. Subjek falsafah. Kau dah siap ke? Tak weh, aku tak siap lagi. Itulah aku pun belum siap lagi sebab roommate aku macam tak buat kerja lah. Yelah tu, roommate aku pun macam tu juga. Masalah sikit. Tapi bukan kita satu grup ke? Kan? Cakap lah tak guna. Kau lah yang masalah sekarang ni. Aduh. Kau buat sekarang. Okay. Kita buat sekarang. Tak, masalahnya due date lagi 2 hari tau. Tak apa, sempat je. Senang je. Alah, sikit je kan. Buat apa nak ni? Weh, cuba kau tengok tu. Kau tengah buat apa tu? Kau tak pernah nampak ke? Tak, aku tak pernah nampak sebab tu aku tanya. Tuan. Oh, itulah cara orang sekarang healing. Kalau kau nak tahu. Oh, ya ke weh? Ya. Cara diorang healing tu macam mana? Diorang pakai apa? Oh, macam tadi tu aku nampak macam coklat je. Sekarang ni ada macam-macam jenis tau. Benda yang boleh menenangkan ni. Bukanlah coklat je. Kau kata untuk bagi tenang. Lepas tu takkanlah diorang sorok-sorok macam tu. Aduh, kau ni Mira, takkan benda ni pun aku nak cakap. Kan aku cakap coklat yang kali ni punya dia lain daripada yang lain. Sebab coklat ni menenangkan. Macam menarik je. Boleh cuba ni. Perasaan ingin tahu yang tidak terkawal boleh membawa seseorang kepada perkara yang berbahaya. Ramai individu yang terjebak dengan dadah bermula hanya kerana ingin mencuba sekali sahaja. Penyalahgunaan dadah memberi kesan yang besar kepada individu, keluarga dan masyarakat. Dari aspek individu, dadah boleh merosakkan kesihatan fizikal dan juga mental. Pengguna mungkin mengalami ketagihan, masalah emosi serta kehilangan fokus dalam pelajaran ataupun pekerjaan. Dari aspek keluarga pula, hubungan antara ahli keluarga boleh menjadi renggang akibat hilangnya kepercayaan dan tekanan emosi yang berpanjangan. Selain itu, penyalahgunaan dadah turut memberi kesan kepada masyarakat. Masalah ini sering dikaitkan dengan peningkatan kadar jenayah, gangguan keselamatan awam dan kerugian kepada ekonomi negara. Jelaslah bahawa penyalahgunaan dadah bukan sahaja memusnahkan masa depan individu, malah turut memberi kesan kepada orang di sekeliling mereka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi, hari ini saya berada di sekitar kawasan ini untuk mendapatkan pandangan orang awam tentang isu penyalahgunaan dadah. Jom. Hai awak, kita nak tanya satu soalan. Boleh? Okay, pada pendapat awak, adakah dadah masih menjadi satu masalah besar dalam kalangan belia hari ini? Pada pendapat saya, ya, sebab sekarang ni ramai remaja yang mudah terpengaruh dengan rakan dan juga persekitaran diorang. Seterusnya, awak rasa bagaimana cara untuk kita mengelakkan isu penyalahgunaan dadah ni? Saya rasa pendidikan awal dan juga kesedaran tentang bahaya dadah ni perlu diberikan sejak diorang kecil. Okay, itu sahaja. Terima kasih. Sama-sama. Okay, kita nak pergi pada soalan yang seterusnya. Jom. Awak, kita nak interview sikit boleh? Boleh. Kita ada satu soalan di mana kalau apa yang awak akan buat bila kawan awak mula terlibat dengan isu penyalahgunaan dadah? Okey, kalau kawan saya terlibat dalam dadah, mungkin saya akan menasihatkan dia and saya akan libatkan dia dengan agensi yang terlibat dan mendapat nasihat daripada keluarga juga. Macam tu. Soalan seterusnya, awak rasa kesan apa yang akan dihadapi oleh seseorang jika dia terlibat dengan penyalahgunaan dadah ni? Okey, bagi saya dia banyak je kesan, tapi yang selalunya terjadi adalah dadah ni boleh menyebabkan kerosakan kesihatan. Rosakan kesihatan dengan boleh sebabkan seseorang tu membuat jenayah daripada hisap dadah tu. Okey awak, terima kasih. Sama. Okey, seterusnya kita akan tanyakan peranan keluarga pula dalam isu mencegah dadah ni kepada orang awam. Jom. Awak, kita nak tanya, Boleh? pada pendapat awak, apakah peranan keluarga dalam mencegah isu penyalahgunaan dadah tersebut? Bagi saya, keluarga ni perlulah berkomunikasi dengan anak-anak dengan mengambil berat supaya mereka ni tidak mudah terpengaruh lah. Okey, itu sahaja daripada kita. Terima kasih.
Kesimpulannya, penyalahgunaan dadah merupakan masalah yang boleh memberi kesan buruk kepada individu, keluarga dan juga masyarakat. Oleh itu, setiap individu perlu membuat pilihan yang bijak dan berani berkata tidak kepada dadah. Daripada kami, sekian dokumentari yang bertajuk Penyalahgunaan Dadah dalam Kalangan Belia. Terima kasih.